Mama diam. Tapi Mama takkan biarkan Tash terus macam ni, ya? Habis tu, Mama nak menangkan Lisa daripada anak Mama ni sendiri. Dah lama Mama ditipu Tash. Kalau ya pun Tash ni nak kahwin, Tash nak anak sendiri. Tak nak kahwin dengan perempuan yang tak boleh bagi zuriat macam tu. Siapa cakap Lisa tak boleh bagi Tash zuriat? Siapa yang buat cerita ni? Ke Tash yang dah kena tipu? Bukan Del. Bekas suami dia sendiri, Arif. Tash tak boleh nak tuduh Lisa macam tu, ya? Dah lah, Ma. Sakit dalam hati Tash ni tak habis lagi. Habis? Dela tu macam mana? Tash cakap nikah dengan Del. Tash? Tash dah buat keputusan, Ma. Kita orang nikah kat pejabat agama je. Tash dah betul-betul sakit hati Mama, tahu tak? Sorry, Ma. Tapi Lisa yang sakit ke hati Tash. Tash nak Lisa rasa apa yang Tash rasa sekarang ni. Kita pulang, Tash. Mama takkan masuk campur. Tash, kita nak pergi mana ni? Pejabat agama. Hah? Buat apa? Kita nikah kat sana. Habis tu borang saksi macam mana? Ada settlekan semua. Yelah, tapi takkan nak kahwin macam ni je. You juga yang cakap dengan I, kita kahwin sebab Dian kan? Okey, Del, I boleh terima you. Tapi you kena ikut cara I. Mama tu bukan boleh terima you. You jangan nak berangan ada majlis besar. Tak kisahlah. Janji kita kahwin. Tapi Tash, you kahwin dengan I ni bukan sebab nak sakitkan hati Alisa kan? You diamlah, Del. I dah boleh terima you cukup baik tau. I sayang Dian tu macam anak I sendiri. Sekarang ni you diam, I nak drive. I tak rampas you dari Alisa, okey? I nak bersama dengan you pun sebabkan Dian je.